macam nak mampu cari pitih. Bang, nak buat ke rumah. Boleh rumah, dak dang duduk bahan tanah kita. Nah, cari saja 30 tahun. Boleh 30 tahun lelah siap rumah, kau-kau boleh duduk 30 tahun lagi. Dak 3 hari bahan tanah tu. Dia panggil wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia kamu itu melainkan hartamu, rumahmu yang tipumu. Lelek-lelek tipu itu. Kita cari lelah-lelah siapa duduk? Bini kita duduk. Dah lah bini kita duduk saja-saja bahang ke dia. Buat balik laki baru pula datang. Faham lagi? Tak ada kena-mengena dengan kita. Faham? Rumah boleh, kereta kita bahang ke dia, boleh laki baru pula. Kita boleh dia. Boleh tokak muka laki tadai. Tahu tak? Khapau wisuti. Marabuka dah boleh jawab. Khapau wisuti. Tubik otak kembu. Nah, Pitih bagi dia anak-anak. Waktu beli spoiler baru, waktu beli rezek. Kita nyanda lah kubur. Kena katok. Lambat jawab hakong. Lambat jawab hakong. Nah. Jadi biarlah doalah biar mati bini kita dulu. Dan kalau sudah semayang pun, maka kadang-kadang badannya saja yang semayang dan hati merayau ke sana kemari. Semayang pun tak juara dah. Nak kerja pula ni, nak masuk ni pula ni, nak ambil pitih pula ni. Allahu Akbar. Kat gini nak ambil pitih dengan diramang. Dalam semayang. Allahu Akbar lah. Kat ni anak kucing motor baru teringat. Sedangkan akimis solata li zikri. Allah kata semayang itu untuk ingat kepada Allah. Mu ingat kakak harta benda mu pula di dalam semayang. Tetapi kalau mahu melihat suatu pertunjukan yang melalaikan daripada mengingati Allah Ta'ala, hati yang selalu terpanggil ke sana. Kalau nak pergi main, kalau nak pergi galak, tak apa. 3 hari itu teringat dah. Dia sanggup bersusah payah untuk sampai ke sana dan merasa ringan. Walaupun ia terpaksa untuk mengorban apa jua yang perlukan asal saja maksud di hati dapat tercapai. Orang ngajak agama sebelah rumah, berat hati nak mari. Makan angin, kamera Highland. Faham? Lik ke celah lari minyak motosikal. Kalau lanyek kita ayah lari, mampukah tu biar otak kembu. Tapi 400 km rasa dekat. Kerana apa? Kerana nak bergalak. Bukan marah pergi ke mana hadang, tidak. Tapi nak rayak, kat sebelah rumah tak pergi. Nak. Satu keluarga makan angin. No, Pakistan. No, Turki. Main air salji. Orang ngajar masjid kat rumah. Tak ada muka dia. Dia tu macam beruk tak pergi masjid. Tahu tak? Seronok dengan anak bini. Akhirat gagal SPM CJ Padang Mahsyar.